Guys, siapa dah layan Sold Out in You? Kalau seorang lelaki yang macam belagak-belagak ke orang kampung yang macam belagak-belagak, Caca tak nak bergaul dengan orang kampung kan, tak nak tolong, tapi sebenarnya kau lah yang paling menolong-nolong nenek ni. Dan juga seorang wanita, seorang life host yang memang hebat. Dia kalau kat Malaysia kau macam hebat, macam yang top-top tu lah, macam dia Kerin, dia memang macam Alif Syukri tu, kau faham tak? Ni life host yang memang terror gila. Tapi dia punya tempat prime waktu dia tu dah diambil. Dia kena usahakan untuk jual satu serum ni untuk dapatkan balik prime time dia, macam tu lah. Something yang dia kena buat untuk mencari bahan pasal serum tu kan. Dia terjumpalah dengan mamat kampung ni, okay? Mamat kampung yang belagak ni. Sebenarnya mamat kampung ni bukanlah kampung sangat. So cerita ni seller tadi dengan mamat kampung ni. Cerita-cerita kampung, cerita-cerita rakyat macam tu lah kononnya. Tapi dia tak adalah berapa kampung rakyat sangat. Dia dua-dua orang yang hebat cerita ni. Tapi dua-dua individu dalam cerita ni ada masalah dengan insomnia. Orang sebenarnya ada masalah dengan masa lampau tu. Kau faham tak? Dengan apa yang pernah berlaku dalam hidup diorang sebelum ni. So both of them actually tengah healing each other. So cerita ni satu cerita healing dekat Netflix, Sold Out on You. Aku mula-mula episod 1 aku rasa cerita ni biasa sangat, macam hampir tak tengok. Tapi korang sambung, please sambung. Sebab bila dah episod 4 kan, okay, let me jumpa you hari-hari, let me yang bagi you ubat kan, macam oh my god, aku terjerit. Aku macam happy. Aku macam cerita ni boleh layan juga rupanya. So siapa yang dah layan Sold Out on You, let me know dekat comment section. Hello tak hello?